Penantian buat penyokong Liverpool kini telah pun berakhir. Milo Krikis ke Liverpool, dia Maeda. Perancangan sejak bulan Mei kini menjadi kenyataan. Liverpool dan Bournemouth akhirnya telah mencapai persetujuan penuh untuk perpindahan Milos Krikis, bek kiri muda yang sensasi dari Hungary. Yuran perpindahan sebanyak 40 juta euro, kontrak jangka panjang dan ujian perubatan akan dijadualkan dalam tempoh beberapa hari akan datang. Milo Krikis sudah lama berada dalam radar Liverpool sebagai calon utama mereka untuk memperkuatkan posisi bek kiri, dan Liverpool perlukan juga saingan berkualiti kepada Robertson. Krikis adalah pilihan sangat ideal. Difahamkan rundingan berjalan dengan sangat-sangat lancar sejak awal lagi dan tiada sebarang keraguan tentang hasrat pemain mahu sertai Liverpool. Langkah ini dilihat sebagai pelaburan masa depan untuk Liverpool. Pemain muda, bertenaga dan memiliki potensi besar untuk menjadi watak penting dalam skuad utama Liverpool. Milo Krikis ke Liverpool, dia Maeda.